Ini kita nak bawa anda ke Negeri Sembilan, cerita pagi daripada sana bersama dengan rakan pelapor kita Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Sama-sama kita saksikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijri, konsep hijrah bukan sekadar hanya berkaitan dengan perubahan diri, malah turut mencerminkan transformasi pengurusan dan juga penyampaian perkhidmatan agama menerusi teknologi terkini. Jadi untuk berkongsi lebih pagi ini bersama dengan saya Ustaz Syamil Izzuddin Muhammad Yusof, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin boleh kongsikan sempena Ma'al Hijrah, bagaimana MAIS melihat peranan teknologi itu sebagai satu bentuk hijrah baharu dalam memperkasakan pengurusan agama Islam dalam Negeri Sembilan ini? Kita melihat perubahan teknologi ini, kita kena beradaptasi. Majlis Agama Islam tidak terkecuali mengambil pendekatan menggunakan media sosial, platform pendigitalan ini untuk kita bersama dengan masyarakat untuk memberikan perkhidmatan yang tulus, baik dan penuh berintegriti. Itu hasrat kita supaya masyarakat mendapatkan perkhidmatan yang terbaik. Okey, baik. Jadi setakat ini, berapa inisiatif yang digital atau pembaharuan semasa yang telah pun dilaksanakan oleh MAIS khususnya dalam bidang zakat, wakaf, pendidikan dan juga perkhidmatan agama? Untuk perkhidmatan yang kita sediakan, Majlis Agama Islam sediakan, termasuklah daripada sudut zakat, wakaf dan perkhidmatan harta orang Islam secara atas talian. Sama ada mereka nak membuat pembayaran ataupun mereka nak buat permohonan. Ini termasuklah bahagian pendidikan untuk zakatnya. Kita juga menyediakan beberapa insentif khas. Contohnya Iman 9, yakni berkaitan dengan infak yang memberi kelebihan kepada 314 buah masjid yang berada di Negeri Sembilan. Termasuk juga kita menyediakan perkhidmatan maklum balas pelanggan. Yang mana kalau ada pelanggan yang ada rasa apa perkhidmatan yang mereka perlukan, pertanyaan dan aduan, mereka boleh terus melalui platform maklum balas pelanggan yang tidak melibatkan bersemuka. Okey, baik Ustaz. Kalau kita tengok dakwah sekarang ini pun dah pun berkembang. Semuanya dikongsikan menerusi platform media sosial. Jadi bagaimana pandangan MAIS sendiri mengenai trend ini serta cabaran dalam memastikan penyampaian ilmu agama kekal sahih dan juga berautoriti? Kalau kita melihat dahulu, perkembangan hal ehwal agama ini diterangkan melalui platform secara bersemuka, mesti berjumpa, sama ada ceramah, tazkirah. Tetapi sekarang ni pendekatannya kita nak kalau boleh biar masyarakat mendapatkan walaupun di mana mereka berada. Tak kisah kat mana mereka berada, mereka mendapatkan satu cerita yang kita nak biar datang daripada pihak yang ada autoriti, yang menceritakan, yang berkongsi tentang perkara yang sahih lagi betul. Kita tak nak masyarakat mendapat satu pandangan yang tidak betul, yang akhirnya boleh merubah tindakan mereka. Okey, baik. Jadi apa harapan dan juga saranan pihak MAIS sendiri sebagai pemegang dasar hal ehwal Islam dalam negeri untuk melestarikan syiar Islam? Kalau harapan daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kita nak kalau boleh apa yang terbaik untuk masyarakat, untuk agama. Untuk hal ehwal keagamaan ni, agama Islam ni kalau boleh biarlah masyarakat mendapatkan informasi yang betul. Dalam arus kemodenan ni, MAIS juga ada dalam Facebook, TikTok, kita ada Instagram, kita ada dalam thread. Kita duduk bersama-sama dengan masyarakat untuk menyebarkan perkara yang sahih. Ini termasuklah perkhidmatan yang kita sediakan, sama ada daripada saya sebut tadi, zakatnya, wakafnya, termasuklah perkhidmatan kaunseling yang kita sediakan dalam talian. Okey, baik Ustaz. Terima kasih di atas perkongsian pagi ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya Ustaz Syamil Izzuddin Muhammad Yusof, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAIS, kerana sudi bersama dengan kami pagi ini. Sekian dulu cerita pagi dari Negeri Sembilan. Kita kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih.